tak apa, jangan tunjuk ya. Oh ya, baca pun tak apa. Okey. Saya tunjuk macam ni Okey, yang biru ni staff dia. Teruk sangat ni kak. Apa yang dia fikir tak tahu. Ni Fatin Fatin chat. Dalam hati aku ni kadang-kadang rasa menyesal aku kahwin. Sumpah aku cakap. Dengan family aku, dia buat apa? Alif tu banyak sangat dah tolong dia. Jasa dia mana dekat aku? Dia pujian duit. Nama staff. Okay. Memanglah realiti kak tak free hair. Tapi ni satu dunia tahu kak. Ni dia cakap. Nanti aku cerita aku yang buat dia tak pernah cukup duit. Walaupun ada puluhan ribu dalam bank. Tapi dia nafikan. Aku rasa dia ada sakit narsistik. Macam mana Fatin boleh tak nak jumpa mak? Dah cukup habis tu je lah. Okay. Hampa fikir tak? Hampa fikir tak? Macam mana Fatin tu boleh cakap yang dia tak mau jumpa mak saya? Macam mana dia cakap yang Fatin tu tak mau sangat-sangat jumpa mak saya? Itu statement daripada dia. Itu statement daripada dia. Macam mana? Aku ambil tak apa atas tu kan? Ambil. Tutup ni dulu. Tak tunjuk baca je. Takut ada nama aku tu. Tak tunjuk baca je. Dia orang tak bagi tunjuk. Dia cakap Alif tu banyak sangat dah tolong dia. Staff dia cakap Alif dah cerita dah. Ya kak. Saya pun rasa macam tu. Fatin cakap, aku kesian anak-anak aku. Kena marah tak berhenti. Staff dia cakap, saya tengok depan pun tak berapa rapat dengan Abang Syed. Jangan sebut staff. Depa tak suka, Fatin kata, depa tak suka dengan perangai sombong dia.